Baik, so dalam video ni saya nak tunjuk sikit perbezaan di antara GPT Assistant version yang lama dan juga version yang ketiga V3 ni lah. Okay, so kat sini kita buat comparison sedikit Aira version yang lama dan juga Aira version V3 ni. Kita buat prompt yang sama saja kedua-duanya, iaitu bagi aku target audience produk madu tualang, dua-dua sama lah. So kita tengok macam mana dia punya perbezaan output yang diberikan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Aira version yang lama ni, walaupun kita bagi prompt macam ni, dia terus akan buatkan kita target audience yang kita minta dekat dia. Tapi kalau untuk V3 ni pula, dia tahu yang maklumat yang kita berikan kepada dia tu masih tidak mencukupi. Jadi dia tanya kita balik apakah info asas yang diperlukan dahululah. Okay, contoh jenis madu tualang, asli campur, packaging dengan harga dia berapa, siapa pelanggan sekarang, apa kelebihan utama madu tualang ni, ada tak testimoni atau result kesihatan. So dia tanya dahulu kat sini. Tapi kalau macam Aira yang version lama ni, dia terus bagi target audience umur 30-60, psikografik, psikologi, samalah. Benda yang sama juga yang ada dekat dalam ni juga. Cuma V3 ni dia akan berfikir dahulu. Seolah-olah ibarat macam kita menggunakan GPT-O1 untuk kita buat benda-benda macam ni lah. Yang perlu subscribe $200 sebulan tu, which mean kita kena bayar RM1,000 sebulan. Anda dah jimat dah benda tu, tak perlu sampai RM1,000 sebulan untuk subscribe ChatGPT. Hanya menggunakan GPT Plus saja, macam saya gunakan GPT Plus sahaja pun dah boleh dapatkan output yang lebih pandai. Output ChatGPT tu dia nampak lebih pandai. Bukan nampak sajalah, memang dia akan menjadi lebih pandai bila kita menggunakan ChatGPT version yang ketiga ini. So dia buatlah step by step audience analysis dahulu madu tualang, USP benefit yang ini, pain point dia yang macam ini, and then affected group lelaki dewasa pula. Okay, dia dah tahu dah benda tu, dia dah fikir, and then demografik dia kesihatan lelaki 30 ke 50, ini untuk M40 dan juga T20 punya pendapatan dan sebagainya. Buyer psikologi, market opportunity dan juga final output. Ini adalah final output yang diberikan. Tapi kalau kita nak lebih jelas, kita nak dia bagi kita feedback ataupun output yang lebih jelas, yang memang betul-betul tepat dengan kita punya ni, kita jawablah soalan yang dia tanya dekat atas ini. So info-info asas yang nak tahu dulu, kita jawab balik semua soalan, nanti dia akan buat kita yang baru. While GPT yang lama dia terus buat pun boleh guna, tak ada masalah sebenarnya. Memang selama ni pun saya guna yang ni pun dah okey juga. Tapi yang ini dia membantu kita untuk brainstorm bersama-sama. So V3 ni dia bukan sekadar memberikan jawapan, tapi dia membantu kita untuk brainstorm bersama-sama supaya kita dapat createkan target audience, dapat createkan avatar, angle iklan yang lebih baik dan lebih tepat, supaya kita tak perlu membazirkan duit kita tekan ads, tapi sebenarnya benda tu tak kena, tak betul, dan tak kenalah dengan kita punya target audience yang sebenar yang kita nak, yang kita boleh target ataupun perlu target based on kita punya produk detail. That's why bagi anda yang belum lagi mendapatkan GPT Assistant ni, anda perlu wajib mendapatkan GPT Assistant jika anda menjalankan kerja-kerja marketing, jika anda buat bisnes. Even though kalau anda tak buat dekat dalam Facebook, anda buat dekat TikTok ke, dekat Google ke, anda perlu dan wajib dapatkan GPT Assistant ni, sebab dia membantu kita untuk membuat pelbagai jenis, sebenarnya pelbagai jenis kerja-kerja yang memang business owner perlukan, marketer perlukan, closer, seller perlukan. Jadi kalau anda tak dapatkan sekarang juga. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.